Malaysia sekali lagi membuktikan keupayaannya di peringkat antarabangsa apabila berjaya mempertahankan kerusi sebagai Ahli Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO di bawah kategori 3 bagi penggal 2025 hingga 2028. Sekaligus Malaysia kekal sebagai Ahli Majlis ICAO selama 7 penggal berturut-turut sejak 2007. Kejayaan itu diumumkan selepas proses pengundian sempena Perhimpunan Agung ICAO ke-42 yang berlangsung di Montreal, Kanada pada Selasa. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memaklumkan dalam pengundian itu Malaysia memperolehi 154 undi dan berada di kedudukan ke-7 daripada 15 negara yang bertanding. Qatar dan Emirat Arab Bersatu UAE pula muncul sebagai penerima undi tertinggi dengan masing-masing meraih 170 undi diikuti Morocco 162 dan Cuba 161. Keputusan itu mencerminkan keyakinan komuniti antarabangsa terhadap komitmen negara dalam memajukan keselamatan, inovasi serta kemampanan sektor penerbangan awam global. Kata kenyataan itu, delegasi Malaysia ke perhimpunan kali ini diketuai Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dengan pelbagai usaha dilakukan termasuk 42 mesyuarat dua hala dan pelbagai hala bersama ketua-ketua delegasi serta pertubuhan serantau. Pada awalnya, 14 negara bersaing untuk merebut 13 kerusi di bawah kategori 3. Namun, kegagalan Rusia mempertahankan kerusi di bawah kategori 1 dan 2 membuka satu lagi kekosongan sekaligus menjadikan jumlah pencalonan meningkat kepada 15 negara. Pencapaian Malaysia pada pengundian kali ini adalah yang terbaik dengan peningkatan jumlah undi berbanding 136 undi pada 2022 yang meletakkan negara di kedudukan ke-13 daripada 14 calon. Seiring mandat baru ini, Malaysia menegaskan komitmen berterusan terhadap ICAO dalam memastikan keselamatan penerbangan, menyokong inisiatif inovasi dan memperjuangkan kemampanan industri penerbangan global selain memperkukuh infrastruktur strategik serta keupayaan institusi untuk melahirkan generasi profesional penerbangan masa depan.